Orang-orang Terengganu tahu dah dekat sini lah antara nasi berlauk Malang yang famous dekat Terengganu. Setiap malam memang beratur ramai macam ni. Selain nasi dekat sini juga ada cake and dessert. Jadi malam ni saya memang lapar sangat. Korang jangan lupa tengok video ni sampai habis. Tekan button like dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Kali ni kita berada dekat nasi berlauk Malang Murabi Gulai Kawah. Daripada pukul 2 ke 3 petang macam tu sampai malam memang beratur macam ni. Sebab dia orang ada macam-macam jenis pilihan lauk. Yang paling top dia punya gulai kawah, mendidih panas macam ni. Dan lepas tu yang paling orang cari dia punya lemak goreng. Wah, mantap. Memang sedap. Lepas tu saya ambil juga dia punya daging goreng belengas. Sekali juga dengan ayam masak merah. Untuk malam ni kita makan 2 bungkus saja. Yang ni saya ambil dia punya udang gantung. Serius memang rare, mesti terkujuh je ada. And last kali saya ambil dia punya ayam masak lomak. Nah, dah siap. Autentik nasi berlauk Malang ni dia akan bungkus macam ni saja, tak guna pinggan. Wah, tak sabar saya nak makan. First kita nak rasa dia punya udang gantung. Mesti dalam ni ramai tak pernah makan udang ni. Yang ni dia saiz kecil-kecil tapi rasa memang manis sangat. Untuk kulit dia ni biasa saya makan saja sebab memang rangu. Sedap. Yang ni korang boleh try dekat sini. Yang ni kita ada lauk ayam berempah. Serius memang besar. 1 ekor ayam dipotong 4. Yang ni 1 ketul 5 yak saja. Seterusnya saya ada ambil juga dia punya ayam masak lomak cili api. Nah, ayam ni lembut, ada rasa pedas-pedas macam tu. Next seterusnya saya nak rasa dia punya gulai kawah. Nah, panas-panas lagi. Sebiji rasa macam suasana kahwin. Dan lepas tu yang peliknya semua daging kat sini lembut-lembut. Senang sangat nak makan. Orang tak ada mulut pun boleh makan. Dan korang jangan lupa ambil dia punya lemak goreng. Sebab lepas rasa saya jamin korang akan datang lagi. Next kita nak rasa pula dia punya Murabi cake and dessert. Untuk satu kek macam ni 5 yak dan puding 2 yak. Serius lah, macam tak percaya. Ni antara kek yang saya ambil. First kita rasa dia punya kek coklat moist. Yang ni memang lumer cair dalam mulut weh. Manis dia pula balance, tak over sangat. Next kita ada mango cheese. Yang ni yang paling sedap, favourite saya. Ada rasa mango, lemak-lemak berkering macam tu. Nah, macam-macam perisa lagi ada. Ada blueberry, red velvet. Dengan 5 yak je boleh makan kek macam ni. Memang puas hati. Next lepas tu kita ada juga coklat tart. Yang ni memang penuh dengan coklat. Atas tu siap ada kacang lagi. Serius memang lengkap. Lepas makan nasi berat-berat boleh kena pula dia punya puding karamel. Rasa dia manis-manis berlemak gitu. Ataupun anak-anak korang yang suka makan puding, dekat sini pun ada macam-macam jenis juga perisa puding. Mantap. Jadi yang mana korang yang nak rasa, boleh singgah dekat Murabi Gulai Kawah nasi berlauk Malang. Let's go guys.